baca roya orang libur lah. Kemana orang bawa main lah. Bu si mandi. Kemana mandi kini ke? Udah ada yang murah ada mah. Mahal sedang. Aduh, dia foto sesudut tu ada murahnya. Rami orang mes tu mah. Mana murahnya? Tak kok murah je orang. Itu jual kok bawa nak banyak-banyak kok bah. Becak online aduh mah. Becak online tu bisa segala bisa kecek orang tu. Acu cuba lain dah punya aplikasinya. Aduh Cuba tinggal menunggu saja. Cuba tanya. Ya. Lah mah. Tunggu aja lah. Tunggu sekali. Ya. Deh. Ya, berlawak mah. Ini yang masan becak ini? Iya. Angkut barang. Bawa barang. Wah, enggak, anak-anak gua. Weh. Banyak leh. Banyak apa? Kecil apa gua? Dia nak pada tanya lain-lain mau buat dah. Lain. Lah, dia masih belum. Lah. Woi. Banyak mah. Apa cara kau jodoh? Baris. Ada sampai. Nah, skor. Yeah. Yang kecil tinggal cek gua. Yang kecil muka, Kecil muka lu. Kuah. Kalian Banyak anak mah. Alah. Wah, nak lupa habis kuah anak buk kah? Cik rut. 6. Kuah. Itu kuah. 7. Alah. Skor. Ada. 7. Ingat-ingat anak tu, celik bantik tu ko. Hilang anak orang awak kah? 7. Buat nak payah dah? Alah. Belum saja. Ngasih awak tu. Kemana buat? Ke kolam renang di situ tu mah. Oh, pergi mandi kah? Ayo no. Ya, Pak. Ayo, Bu. Dia le kat mana nak ada orang tadi deh. Lai percaya saya lah kanyo. Alah, payah lah. Dah. Sekolah. Nanti sekolah. Sekolah. Tunggu lu, etong lu. Turun lu. ini yang banyak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
8. 8. Alah. Ini apa ni bang? Dah dia. Kita 7 deh. 8 lah. 8 dia pecah ah. Dah pergi oi. Lah lari lah nyawa capek. bang. Mengasih. Tunggu dulu. Lari saja bang. Mandi je sekali ha. Ada kita bang. Ikut bang. Okey, pergi. Turun dah. Ayo dah. Terus. Op. Apa dia dah? Dah. Dah langsung parkir sekali dah. Parkir? Ya. Bayi bah, lo parkir kau. Ya dah, langsung bayar parkir sekali dah. Biasa lah becak mana sekolah ke? Biar nak hilang je bah. Tak lu baru dah. Biarlah sekolah lain. Parkir lain. Ya. Parkir berapa? 3,000 dah. 3,000. Terus bang. 2,000 lebihnya. Kau berdiri anak dia lanjut anak lah ambil tadi mah. 3,000 parkir dah. Aku ndak becak aku mada. Aku bisa lu parkir Honda skocek lagi aturannya mada. Kau kadang makan tampek nampak duda kan? Waduh pecah lalu aku pitih bunyi saku ha. Pakai lo parkir jadinya. Tak tahu dah awak duda. Terusan duda tu mah. Macam mana bang? Wah pakai sama tampek aku sekatik bah. Sekatik pakai tampeknya. Yo kalau 2,000 dah yo untuk Honda dah 2 bannya dah. Apa caranya dah sembarang duda lah. Ya lah okey tampek sekatik aku 2,000 ah. Biasa dia becak bari nu ah. Macam mana bang? Balin saya becak aku lain. Banding? Ya balin lain. Biar nak kadang tampek sinan. Balin lah cepet ah. Tak besar ni kau kan? Pura. Ya. Ha. Kau saya. Awal lu dapat pitih. Kau dah rabah kau kan? Ndak. Pedung. Mana? Aman ah. Wah.
Dah kadang nempek dah. Lah dah. Ha. Dah dah bayar kekor dah. Dah bila nak cak nama dah. Sound dah sekocik lain kan? Ya. Dia 2000. Dah. Dia 2000 keduanya. Dia dah bayar cak itu je bang. Ya tapi dah ada rekam parkir dah. Bayi 2000 mah. Rusak becak orang dah kata dah kek. Dah rusak dah dia fikir dah. Pitih bang 2000 nak kapai dia nak. Dia pitih lanjut anak bang mah ambil tadi dah. Dia punya saku. Dia awak macet ke? Aku tinggal ya RM500. Ya kini ya. Kau dapat rabah kau dah orang tu. Ya nak rekam parkir tu dah kan ai. Tu menganti wak. Nak dolar manti pi lah. Bayi parkir 2000. Yang mana anak tadi kan tu? Ha, dah sampai dah kedua. Ini berapa orang tadi anak-anak ni kah? Kau buat ni? 7 8. Hendak lah tekanan ada ni. Kamu Cuba cerita tu. oi cong sen kilo. Dia lah duit senang seorang lu. Kalau nak hilang ko, awak lah kenai lah. Kau nak? Kau nak kau? Enggak ah. Dah pun dia bang dah. Ni kecil mencilok anak orang mikul kau. Nama apa banyak mana tadi? Aku seorang ah. Oi kau ke? Kalau bertukar sawan, kau serius ke? Dia dah ikut dah. Apainya? Tu dah tu tu. Iya, lima. Lima, enam, tujuh. Dah 9 lah. 9. Nak awak buat ni berapa orang nak 7 tak dapat lah bang. You mandi nak lah nak pai. Dia pelapis kan kau awak. Baca dulu lah tu. Kau cari saya lu. Kau naik becak ni kau tu nak anak awak dah. Tu itulah. Tu saya kalau. Tu nampai dia awak nah. Dah nak becak nak. Nampai dah anak awak buat tu. Itu bang awak cikgu lagi bang. Awak umur saya kan anak tu ikut. Oh sayang kapu yang kan naik becak. Oh saja boleh mandinya. Tu saya ke becak lah ya. Kuat pulang dah itu ah. Tumben encer gini. Tak kah? Harus encer gini. Kena kau ni lah awak mentari kecil. Hampir wajah nak ingat awak dah. Ya dah. Ya. Tu jadi ini no. Kecil lah no. Imal anak tu. Imbau saya nak. Ya. Oh bagi anak-anak yang kan naik becak tolong mandi sajam bolehnya lah. Lah. Dia kalau lebih sajam kami baik lah. Lah. Lah aman kan? Lah. Mandi lah. Mandi lah sepuyahnya. Kami duit dulu. Dadah. Dah. Kupat ada. Lah dia. Bang kalau rapasan becak kami dah. Jadi gara-gara becak udah mah. Padu? Dia raban ni onda orang tadi lah. Tak ada raban saya perlu cari penyakit lu beko. Kadang lu upah belanju parkir orang beko. Pia kecil tadi. 2000 je. Biasa saja. Dah 3000 ke? Arahnya 3000 dah. Dah, ni ngapain lah? Dah kami bayar dah. Lah. Pulang boleh. Pulang leh. Hello, etong lo. Awak je aku orang ah. Antri. Satu, Iyalah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni berapa tadi no? 7. Kau tipu celek 8. Lah hilang terompak je. Aku nak pain no aku jom ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bang. Pas. Tadi dah bang. Katakanlah bang ni bang. Aku katakanlah tu lah jadi bang. Ayo 9 dah. Dah 9. Lah. Berangkat lagi, berangkat. Ya berangkat dah. Ayo. Anak dah sador dah. Anak dah sador. Tapi sewa becak kau. Orang aku nak pain tu ah. Siap bang. Duduk lah. Duduk duduk. Tadi lapang aku sampai dah. Apa je dah. Kau dah bawa dah? Ada nak bawa gini, betul masuk gini ya. Lai. Lah, lihat je lang. Ya dah. No. Dah cukup seru ni? Balabi siap tadi nampak ah. Nak dia tu. Tak nak orang dia. Balabi. You kehilangan orang tu. Oi, dah ada tak buat kenakan awak cik dah? Tabok cik. Yang mak. Oi. Mariam.
Ang yo becak pai menuri doang. Nek lagi tunda gua. Ang sandu-sandu ni becak gua. Dah, makasih dah. Sorry dia. Maaf dah. Ya nek lah becak awak tadi tu nak tahu awak dah. Kita tahu dah. Mana ada kana para nak bawa dah. Dah kehilangan gua dah. Iya nak Cino etong tadi tu. Wah, buku dah tiba. Ni tak tahu lah dia. Dah makasih dah ni. Sini apa lupa orangnya. Tu nak kecek mencilok anak dia orang. Lah, Apa lah? dah ni sini. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Khususnya untuk warga Solok dan sekitarnya, kalau pengen liburan, jangan lupa pergi liburan ke Sunda Kelapa. Tempatnya okey sana. Untuk yang kamu mandi, untuk bersantai, yang untuk berjamu bisa lah di sekolah. Untuk anak-anak bisa mandinya, untuk yang kadang bisa lo. Yang sekalian bersantai sambil menyuci otot bisa lo di sekolah sana. Di tampaknya di lokasi di mana lo? Sudut. Di sawah suduk Salayo. Masih simpang Salayo. Sekitar berapa kilo no? Sekilo bulan jauh lah. Belok kanan nanti ke buat simpang sebelah suak. Beko Jalan ke Kota Hilalang sesudah jembatan sebelah kanan. Sebelah kiri bang. Sebelah kiri. sebelah kiri. Okey sana. Sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe video Batele Plus. Nah betul dah. Betul lah, betul je lah. Ya, ni becak ya. Tahu. Tempatnya Sunda Kelapa di sawah sudut Nagari Salayo. Tempatnya masih cukup bagus. Kami ya, keluarga besar Ajoni Deski. Ya. Keluarga besar Ajoni Deski Mocas. Keluarga besar Deski Mocas. Banyak anak, banyak rezeki. Halo nih. Orang-orang sampai 5. 5. So, 6 DJ. Ya. Sempaku. Banyak anak, banyak rezeki. Nah. Buat teman-teman yang ingin mau mandi juga, datanglah ke sini. Tepat nagarinya di sawah Nagari Salayo. Tapi orang sering menyebut di sini sawah sudut. Cukup bagus, sangat bagus malah. Bisa cuci motor, bisa cuci mobil, bisa mandi-mandi sambil nunggu cucian motor atau mobil. Ya. Ganja lah guys. Ada kaleng-kaleng isi air lah bro. Kayak di Mifan guys. Mifan sederhana di Swasudik Lestari.
Tangkuk balu. Tangkuk balu. Ah. Kepala tangkuk. Itu tempat yang besar ini anak-anak. Wah. Oh, jadi ayu panis dah. Oke, kita pulang lagi ya teman-teman. Saksikan terus ya dan jangan lupa subscribe, share, and like. Salam buat Tele Plus. Muatam penuh, full tank. Airnya jernih guys. Ya. Air mataharinya jernih guys. Air Udah pernah orang mandi-mandi juga bersenyum-senyum. sawah sulit. Hanya lah terlalu. Sawah Sudik dan sekitarnya. Nah, ikut.